Ada perkara-perkara atau komponen yang dalam ARPRM itu sebenarnya dia boleh buat dengan mak bapak dia. Contoh macam kemahiran, belajar memasak dengan mak boleh. Kegusaran utamanya adalah takut nanti kena bayar yuran lebih kan, ada charge lebih ke apa. So saya tak ada komen yang bab itulah. Cuma mungkin sebab kami kalau mengambil contoh pada kami kan, kami adalah pada operasi yang bergerak bukanlah bersendiri, tapi kita tidak menggunakan tidak mengecharge dana yuran ataupun kos-kos tambahan yang melampau-lampau. Jadi mungkin kita boleh mungkin nasihat atau syur kepada kami, kalau sekolah atau persatuan atau mana-mana kelab atau universiti janganlah charge lebih-lebih pada budak sebab kita cuba berusaha untuk mendapatkan dana atau bantuan daripada mana-mana pihak yang lain, dan kita tidak perlu pun buat program yang besar, yang kos tinggi. Program harian, ada program yang budak-budak ini buat, ada program yang memang sudah ada dalam takvim sekolah ataupun kurikulum program universiti yang kita boleh gunakan, kita tidak perlu membebankan pelajar kita, tak perlu membebankan peserta kita ataupun ibu bapa mereka. Satu. Dan saya sangat setuju tadilah apabila isu atau poin tentang 10 markah di JSK itu disebut atau ditekankan, sebab ARPRM ni adalah satu program yang boleh memberikan markah percuma. 10 markah itu dapat kalau before habis SPM ataupun pre-university punya program sama ada entry atau STPM, kalau boleh dapat sampai ke emas tu, 10 markah itu memang confirm. Jadi dari 10 markah itu dia akan membezakan antara orang yang berada dalam ranking ke 100 dengan orang yang ranking ke 1000. 10 markah itu sangat penting daripada 90 daripada akademik. Dan satu lagi adalah sebab kita bercakap tentang memujuk ibu bapa kan. So kadang mak bapak ni dia risau kalau anak dia terlibat dengan program ni, terlalu aktif dengan program ni sampai abaikan pendidikan pelajaran ataupun entah ke mana-mana. Tapi kita mungkin boleh beritahu mereka bahawa ada perkara-perkara atau komponen yang dalam ARPRM itu sebenarnya dia boleh buat dengan mak bapak dia. Contoh macam kemahiran, belajar memasak dengan mak boleh, belajar bertukang, belajar berkebun dengan mak bapak boleh jadi kemahiran dia, ataupun belajar mengaji pun boleh masuk dalam kemahiran. Belajar dengan mak bapak je, dan mak bapak dia boleh kalau dulu dalam manual tu dia akan sign dalam buku lah. So boleh, so, kita tidak perlu membawa anak-anak itu jauh daripada mak bapak dia dalam program ni. Dan libatkan mak bapak dia sebagai jurulatih pun boleh. Sebagai kerja ni kita boleh beritahu jugalah, mak bapak boleh terlibat sekali dalam perkembangan anak-anak dia. Alright, itu sajalah. Terima kasih.